Kita nak buat apa nanti sekarang? Ayolah kita nak buat. Kita buat eksperimen. Kita tahu kat doktor kita atau saintis kita. Oh ya ke? Tapi kau ada rancang nak buat. Kita kan ada musuh tu. Siapa tahu tu dah lupa dah. Oh tu si unik apa tu Cord. Tapi dah pindah dekat tempat salju lah dekat timur ke barat. Dekat mana? Kutub utara. Tapi kau tak boleh lah datang ke sana. Tapi tempat tu sangat sejuk. Jadi lagi pun dia pun dah tak ada. Bukan tak tahu dah tempat kita kat mana dah sekarang. Oh begitu. Adakah kamu untuk bantuan saya? Itu doktor dah datang dah tu. Oh syukurlah dia dah datang. Kenapa datang kat sini? Saya nak beritahu kepada kamu ni. Boleh tak? Boleh saja Ma. Cakaplah. Saya datang ke depan sekejap. Kamu nak cakap apa dekat saya? Saya nak cakap ni. Saya nak kamu buat eksperimen. Kita kan ada musuh banyak lah. Ada 2 ke ada 1 ke. Kamu kena lawan si Cord tu apa tu. Buat eksperimen dah beritahu kat saintis, okey? Boleh tak? Boleh saja. Nanti saya beritahu kat dia ya. Oh baik-baik. Terima kasih tau. Sama-sama. Saya pergi dulu ya. Bye-bye. Bye. Mana rencana kita nanti? Boleh diterima tak? Okey, kita boleh buat. Kata kata dia boleh je buat. Jangan risau ya, Red. Oh yalah, sederhana Red ni, okey. By the way, saya pergi dulu ya. Bye-bye. Macam mana ni? Dia pun dah pergi dah. Sekarang aku nak buat apa Siapa tu? Kau ni apa? Kau siapa? Kau berani-berani datang ke markas kita. Perkenalkan, nama aku adalah Nyenyeng. Nama aku adalah Brown. Pasukan Alians Brown. Kau ni siapa? Adakah kau Alians Red? Aku nak jumpa kau, okey? Ya ke? Aku tengok ke internet. Betul juga nama Alians. Nama tim kau adalah Alians Brown. Perkenalkan, nama aku adalah Sederhana Red. Aku adalah daripada pasukan Alians Red. Betul lah kata kau tu. Buat apa kau nak jumpa aku Aku tahulah apa. Kau tak tahu kan aku nak jumpa kau buat apa? Aku nak jumpa untuk nak culik si doktor kau. Aku tak ada doktor. Aku ada doktor sikit je. Aku nak banyak-banyak. Aku nak curi kau. Aku nak bunuh dia jadikan doktor aku. Nampaknya dia ni jahat juga ni. Kau adalah musuh aku kan? Ya, betul sekali. Aku adalah musuh kau. Berani betul. Apa berani-berani? Ambil lawan aku. Ambil lah sini. Kau tu lah. Pada kecil apalah. Orang besar pun tak boleh lawan aku kau. Kau ni kan. Ambil. Ambil kau. Tak sakit. Aduh. Ambil. Badan aku banyak berdarah dia lah. Sedih lah. Kau lawan kau. Ya. Kau ni kan aku angkat nanti kau sini. Aku angkat kau ya. Aduh sakit. Jangan buat apa-apa kau lah. Kau ni jahat sangat lah. Habis kalau musuh kena lah lawan kuat-kuat. Itu pun susah ke? Tak fikir langsung ke dia ni? Dah lah kecil. Susah nak lawan lah. Ambil kau. Aduh sakit kaki kau. Kau ni kan aku ambil pistol aku kan. Aku bagi bodyguard aku. Bagi tahu dekat Sederhana. Brown, kau boleh diam tak?
Jika dia diam boleh tak? Aduh. Oh, dia dah mati ke? Haha. Tengok, aku pukul lagi tau. Kaki kau dah patah satu. Lemah sekali dia ni. Lemahnya dia. Kau dikat. Apa kaki kau? Sinilah, sini. Ni. Kau dikat. Apa kau? Apa kau nak? Kan aku dah kata jangan biadab kepada orang besar. Kau faham tak? Kau pendiam lah. Aku akan beritahu kepada kawan kau. Kau dah boleh diam tak? Tak gunalah dia ni. Mati Aku ambil pisau aku dulu. Aduh. Aku guna kapak je lah. Nanti dulu. Aku dah nak mati tadi weh. Aku tak nak mati dulu. Engkau boleh diam tak? Kau boleh diam? Boleh diam? Boleh. Janganlah macam ni weh. Aduh. Tangan aku. Dah pecah dah kali. Aku tidak bisa nak. Tolong aku susu siapa? Nah.